Ibu tunggal tinggal dalam sampah di Kelantan, pempengaruh dipuji salur bantuan. Banyak sangat, ada katak, ada lipan, lipas, semua ada. Cik Nah takut ada tu je. Seorang pempengaruh dan usahawan, Farhana Zahra atau lebih dikenali sebagai Cik Nah, berkongsikan kehidupan ibu tunggal yang tinggal di rumah yang dipenuhi dengan sampah di Kelantan. Menurut Cik Nah, wanita yang merupakan seorang ibu tunggal itu adalah OKU mental, manakala anaknya pula merupakan OKU pembelajaran. Sedih dan prihatin dengan nasib mereka, Cik Nah tampil menghulurkan bantuan serta membeli perkakas baru buat wanita itu. Dia ibarat macam duduk dalam sampah. You faham tak? Okay, hari ni Cik Nah nak pergi hantar bantuan dekat ibu tunggal yang mempunyai 2 anak dan mengalami masalah mental. Okay, sebelum ni bukan Cik Nah tak bantu dia, tapi Cik Nah dah pernah bantu. Maksudnya kita bantu daripada rezeki. Kita bagi dia zakat, lepas tu kita bagi dia sedekah, kita bagi makanan. Tapi selepas Cik Nah pergi ke rumah dia, ya Allah, ya Allah, teruk gila rumah dia, ibarat macam duduk dalam sampah. You faham tak? Macam tu. So kita nak pergi tolong lah. Kita nak pergi tolong dia. Kita nak ubah rumah dia selayaknya manusia tinggal. So sekarang kita akan pergi beli barang-barang keperluan dia dulu. Okay, jom let's go tengok Cik Nah beli apa. Okay, so jom kita beli dulu barang-barang keperluan rumah dia lah. Sebab kita nak bagi rumah dia tu nampak bersih. Okay, layaknya untuk manusia tinggal lah. Okay, jom. Ni orang mana buat jimat elektrik? Mana ni? Boleh lah. Ambil Anissa. Mesin basuh kan? Mesin basuh dia rosak ni boleh dah ni. Ambil Anissa. Shop ni. Ambil ni lah. Okay dah. Ambil ni, dapat yang ni. Sok lah. Sebenarnya, highlight ni Cik Nah beli untuk bantuan banjir. Tapi ada banjir, so kita gunalah untuk ni. Banyak sangat, ada katak, ada lipan, lipas, semua ada. Cik Nah takut ada tu je. Sekarang kita dah sampai di kawasan rumah dia dan ingin menuju ke rumah dia untuk proses pembersihan dulu. Okay, jom let's go. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang. Assalamualaikum. Cik boleh kecek Jawa? Boleh? Bik, cik kecek bahasa Jawa ni. Boleh? Hantar bantuan, beli petian, beli mesin basuh, di pinggir baru, kuyuk baru. Boleh, cik? Ya? Okey. Моя подарил мне Бог. Устал я жить, все обиды тая. Уходи за собой. Maya ke tak? Maya mana? Ya, bagus. Anak syurga. Okay, so ni lah rumah dia. Korang tengok keadaan. Jadi kita datang ke sini, kita nak bagi dia hidup selesa dengan keadaan bersih. Sebab tadi yang kita kecek dengan mak cik tadi tu, dia macam depression. Maksudnya selepas suami dia meninggal, dia mengalami depression. Dia macam kurang faham sikit. So kita nak fahamkan dia yang kita bukan nak rosokkan barang dia, tapi kita nak bersihkan kawasan ni. Cuba you all tengok ni. Kalau bagi Cik Nah ni, sedih bila tengok keadaan macam ni. Okay? Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan banyak sangat, ada katak, ada lipan, lipas, semua ada. Cik Nah takut ada tu je. Engkau sisihkan semua aral melintang di hadapanku. Ni dah ke Milo? Ni. Suka makan? Senyum. No, lagi. Apa? Hak ni ke? Yeah.
kata-kata. Okay, kita dah beli tilam baru, bantal golek, tower pun dah beli baru. Ni tengok, baru ada bantal. Lebih-lebih lah kot orang ambil. Baju, tudung. Sejadah pun kita beli kan, sejadah. Dik, lipat dik tudung dia letak elok-elok, lepas tu ayat kerja spender pun beli Boy beli? Tu makcik tu kau? Ha? Tengok boy beli. Lepas ke berapa je beli? Ni, tudung baru. Ni, dik, baju tidur. Pergi mandi ni pakai baju tidur cepat. Cantik tak? Senang? Ni lah kalau senang. Lagi ni lah. Sini. Senyumnya mana? Kata hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tengok tunjuk tilam, Tik, tengok. Allahu Akbar. Buai. Tuhuk belakang. Cik Nak tak boleh tengok benda ni. Terus Cik Nak tak boleh tengok. Kepadaku Tuhan semesta alam, dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Satu janjiku. Sekarang kita tengah buat toilet dia sebab selama ni dia hidup dengan tak ada toilet. Dia membuang pun dia membuang macam tu je. Lepas tu kita dah buat toilet dia dan kita repair sikit dia punya tandas tu. Lepas tu ni deh, zen kita akan tukar semua. Sebab zen dia pun dah reput-reput, so kita akan tukar semua zen dia. راح اسجل روحي باسمك حتى ظل كل عمري يمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاير وين اضمك راح اسجل روحي. Tengok harga. Mahal. 70. Kita doakan semoga dia cepat sembuh, kembali normal balik, dia boleh urus diri dia boleh urus anak dia. Sebab kalau masa kami duduk sini ni okey, tak ada mengamuk-mengamuk. Sebab kalau ikut jiran dia selalu cakap dia ni suka mengamuk. Tapi bila kami duduk sini 4 hari 4 malam dah kami duduk sini, pelayanan tu dia tak ada mengamuk. Tak ada lagi lah baling-baling barang ni setakat ni. أدعي لربي يحفظك ليا الغالي ويسلمك راح أسجل روحي باسمك حتى ظل كل عمري يمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاير وين اضمك. Okey, setelah 4 hari akhirnya siap juga rumah diorang ni ya Allah. Setelah bertukar lumut. Okey, macam Cik Na hanya keluarkan duit sahaja. Tapi yang buat kerja diorang semua. So, it's a wrap.